Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, alhamdulillah. Pertama sekali saya memohon maaf sekali lagi kerana pada waktu kuliah esok, itu Ahad saya ada urusan di luar, jadi tak dapat nak beronline. Walau bagaimanapun saya rakamkan kuliah ni lebih awal, sehari lebih awal. Jadi kemudian saya akan kongsikan pada waktu kuliah esok. Boleh tonton video ini dan boleh dikira sebagai sesi PDP kita dah. Okey, insya-Allah. Jadi sebelum tu saya nak ingatkan juga kita berbaki lagi satu kuliah, iaitu pada hujung minggu ini. Itu kuliah yang terakhir, minggu yang ke-12. Jadi saya nak ingatkan juga untuk antum semua siapkanlah tugasan-tugasan yang telah diberikan. Dan andai kata kalau nak bertanya apa-apa berkaitan dengan tugasan, boleh tanya saja di grup. Dan panduan pun saya dah sediakan, boleh cari juga di dalam Telegram tu. Okey. Itu kirimak lah. Untuk kirimak midterm kita dah selesai. Jadi yang terakhir kita akan tunggulah final exam. Kemudian kita akan totalkan keseluruhan markah untuk subjek ini. Jadi saya harap antum semua dapat komit lah. Siapkan tugasan baik-baik. Jadi kita boleh dapat markah yang baik lah. Okey. Okay, kita teruskan kuliah kita. Kalau ikutkan kuliah kita yang ke-7 saya. Kuliah yang berikutnya ataupun kita masuk kepada tajuk yang second last. Baik, kalau kita imbas kembali kuliah kita yang yang sesi yang lepas, kita dah cover berkaitan dengan kata-kata jihad ataupun kita kata peperangan yang berlaku sepanjang hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga dah tengok secara spesifik lah di dalam video kuliah yang saya kongsikan tu. Kita pergi satu persatu peperangan yang besar yang berlaku pada zaman Rasulullah, dan apa punca dia, apa kesan dia, apa natijah dia, semua tu ada. Dan itu saya juga ada sebutkan pada kuliah yang tersebut. Ia merupakan satu jihad yang tertinggi lah kan. Apabila kita dah mulakan, kalau kita tengoklah sorotan perkembangan Islam itu, dia bermula dengan dakwah, dia bermula dengan akidah. Kalau kita ingat, first kali Nabi dakwah akidah itu di era Mekah. Kemudian apabila masuk ke era Madinah, Nabi berdakwah syariah. Maka ayat-ayat yang turun pada era Madinah itu banyak kepada syariah. Kita kata pengurusan hidup, pentadbiran kan. Kemudian yang kemuncaknya apabila umat Islam atau Islam sebagai sebuah negara diancam secara langsung oleh musuh-musuh Islam, maka kat situ barulah adanya satu kefarduan yang disebut sebagai jihad. Itu yang terakhir lah. Jihad apa? Mempertahankan diri, mempertahankan negara, mempertahankan agama Islam. Kat situlah barulah kita lihat ada peperangan. Itu semuanya adalah menggambarkan bahawa umat Islam ni perlu bertindak apabila diancam oleh musuh. Itu yang berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi selesailah beberapa peperangan yang terakhir yang disertai ataupun dipimpin oleh Nabi ialah peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk last, kemudian barulah Nabi Haji Wida. Kemudian kita masuk kepada Amul Wufud ila wafati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di akhir-akhir penghujung hidup Rasulullah,
berlaku satu yang disebut sebagai Amul Wufud. Amul Wufud ni adalah tahun di mana Nabi SAW menerima utusan-utusan. Sebab Islam dah menang, Islam dah Fathu Makkah, maka ramailah utusan delegasi yang dihantar bertemu dengan Rasulullah, memberikan taat setia, patuh kepada Nabi SAW. Kemudian tak lama selepas tu Nabi pun sakit dan wafat. Okay, baik. Ni ayat Quran lah, innaka mayitun wa innahum mayitun. Ni Allah berfirman lah, sungguhnya kamu wahai Muhammad itu mati dan mereka yang lain semua juga akan mati. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi SAW itu manusia seperti kita dari segi fizikalnya, dan baginda hidup dan kemudian baginda sakit dan baginda juga meninggal dunia, wafat. Jadi Nabi yang diutuskan Allah Ta'ala ni bukanlah dalam kalangan malaikat. Kalau malaikat dia tak mati, kan? Malaikat tu kita kata tak macam manusia lah yang sakit, yang mati, kan? Ini manusia biasa yang diutuskan oleh Allah Ta'ala untuk mengajar manusia sebangsanya sendiri ataupun sejenisnya sendiri. Bukan malaikat yang diutuskan Allah untuk ajar manusia. Baik. Yang pertama kita tengok Amul Wufud, tahun perutusan ataupun tahun Nabi menerima utusan. Atlaqal ulama as-sirah al-amut tasi' lil hijrah ismu Amul Wufud. Para sejarawan ataupun para ahli sirah mengungkapkan ataupun menyatakan bahawa pada tahun ke-9 Hijrah ia disebut sebagai tahun perutusan datang, atau tahun-tahun Nabi menerima utusan. Haitsu bada'at wufudi al-qabail al-arabiyyah fi tafawudi ala al-Madinah li'a'lani islamihim wa mubay'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada tahun tersebut ramailah kabilah-kabilah Arab datang, menghantar wakil, menghantar delegasi bertemu dengan Nabi SAW di Madinah untuk menyatakan keislaman mereka dan juga berbaiah taat setia kepada baginda. Wa qad dzukira kutab sirah anna adad wufud balagha sittina wafdan. Dalam kitab-kitab sirah disebutkan bilangan utusan yang dihantar ataupun yang sampai kepada Nabi itu jumlahnya sittina, 60 utusan. Zakara minha al-Bukhari, antaranya Al-Imam Bukhari menyebutkan delegasi daripada Tamim, delegasi daripada Abdul Qais, Bani Hanifah, delegasi Najran yang walaupun tidak memeluk Islam dan membayar jizyah, kemudian delegasi Al-Asyariyin, delegasi Yaman, delegasi Daus, delegasi Tai, delegasi Adi bin Hatim At-Tai, dan sebagainya lagi. Ini antara contoh-contoh ataupun delegasi yang sampai kepada Nabi SAW. Mereka datang daripada pelbagai kelompok, pelbagai kaum, pelbagai kabilah, datang bertemu Nabi sama ada untuk memeluk Islam ataupun untuk patuh kepada Nabi tetapi tak mahu masuk Islam dan dikenakan bayar jizyah, dan mereka sanggup bayar jizyah. Jizyah tu apa? Jizyah itu adalah cukai perlindungan. Mereka tunduk bawah pemerintahan Islam, maka jizyah yang dibayar itu adalah untuk melindungi mereka. Okay. Asbabu kathratil wufudi fi ami tasi' wa ma ba'dah. Apakah sebab-sebab yang menyebabkan ramai yang datang bertemu Nabi pada tahun ke-9 Hijrah dan selepasnya? Okay. Yang pertama, Fathu Makkah wa hazimatil musyrikin, pembukaan Mekah. Nabi SAW berjaya membuka kota Mekah daripada kaum musyrikin Quraisy dan menjadikan Mekah sebagai sebahagian daripada wilayah pemerintahan Islam Madinah. Dan kaum musyrikin Quraisy tidak mampu berbuat apa-apa dan mereka mengaku kalah
Dan kita kata umat Islam dah sekarang ni tak adalah menghadapi tantangan daripada kaum Quraisy. Mimma kahra inda qabail al-arabil ukhra adamul qudrah ala muwajahatin nabi. Sedangkan Quraisy yang kuat ketika itu pun tak mampu berbuat apa ataupun menyatakan surrender, mengaku kalah terhadap Nabi, maka kabilah-kabilah yang ada di sekitar kota Mekah ataupun di semenanjung tanah Arab itu pun akuilah, akulah, oh kita pun dah tak mampu dah nak lawan Muhammad ni. Ini semua pakat datang jumpa Nabi, kata okey kita nak patuh dan taat, kita nak berperang dengan kamu wahai Muhammad. Mereka kata. Yang kedua, hadmun Nabi SAW alil asnami wal awsani kabira hawla al-Ka'bah. Antara sebab lain adalah Nabi SAW memerintahkan supaya dimusnahkan berhala-berhala yang besar-besar yang ada di sekitar Kaabah itu, di sekeliling Kaabah. Walati kanat yatamassalu dhaghtan nafsiyan wa khawfan minha 'inda al-Arab. Dan secara tidak langsung memberikan satu tekanan psikologi lah, ataupun kita kata perang psikologi kepada orang Arab. Takutlah. Apa kita kata zaman jahiliah sudah berakhir kan, jadi tempat pusat agama jahiliah itu di kota Mekah sebelum ini yang telah berjaya dikuasai, dibersihkan oleh Nabi SAW, maka kaum-kaum Arab yang lain takutlah. Falamma azalaha in fatahal babu lahum fi dukhul Islam wa zawali khawfi indahum. Dan apabila Nabi SAW membersihkan kota Mekah itu dan membuka pintu seluas-luasnya kepada sesiapa yang ingin memeluk Islam, maka hilanglah ketakutan-ketakutan yang dirasai oleh kaum Arab ketika itu. Jadi semua pakatlah datang. Oh, okey, dah tak ada dah takut. Muhammad dah bagi keamanan. Okay, kita datang jumpa dia. Macam itulah lebih kurang. Yusiru ta'alimul Islam wa muwafaqatuha lil fitrah. Dan sebab lain kenapa mereka datang nak memeluk Islam, kerana mereka sendiri mendapati mudah untuk mempelajari Islam dan kena dengan fitrah mereka. Kan, kebanyakannya Badui kan, orang Arab Badui ni mereka tak tahu pun pasal agama kan. Agama Yahudi pun bukan, agama Nasrani pun bukan. Mereka ni sembah berhala, roh nenek moyang. Jadi bila Islam datang yang dirasakan kena dengan fitrah mereka, maka mereka pun mudahlah untuk memeluk agama Islam. Yang keempat, al-adlu wal aman alladhi aqama bihi Nabi SAW wa tahaqqaqa lil muslimin fil waqi'. Keadilan dan keamanan yang diberikan atau yang berjaya ditegakkan oleh Nabi SAW dan dibuktikan oleh umat Islam secara realitinya. Jadi mereka melihat, oh orang Islam ni baik lah, orang Islam ni bagus. Itu semuanya menjadi faktor penarik lah. Nabi SAW sebagai pemimpin berjaya menegakkan keadilan dan menerapkan keamanan, dan manakala umat Islam pula sebagai rakyatnya berjaya menunjukkan contoh tauladan sehingga diperhatikan, sehingga menyebabkan orang Arab yang bukan Islam tertarik untuk mengetahui tentang Islam. Okay. Itu sebab-sebab dia kenapa ramai hantar utusan berjumpa dengan Nabi SAW. Maza yadullu tatabu'i hadzal wufud. Apa yang menunjukkan, apa yang kita boleh dapat ketahui daripada kedatangan rombongan-rombongan ataupun delegasi-delegasi ini berjumpa dengan Nabi. Okey, yang pertama, innal wufudul qabail ala Rasulullah SAW dalilan wadihan ala mada intishar Islam fi jaziratil Arab. Ini bukti, ini menjadi satu indikator, menjadi satu penanda bahawa kedatangan rombongan itu jumpa dengan Nabi adalah tanda Islam sudah tersebar di seluruh semenanjung tanah Arab. Jadi bila Islam dah tersebar, maka ramailah nak tahu, macam saya sebut tadi, ramailah nak tahu tentang Islam itu. Jadi datanglah. Kalau Islam tak tersebar, macam mana dia orang datang nak jumpa dengan Nabi kan? Mesti Islam sudah sampai ke telinga mereka. Yang kedua, madam manalati da'watil islamiyah min qubuli tam inda qabail arabiyah. Dia juga menunjukkan satu refleksi betapa dakwah Islam ini telah diterima oleh kaum kabilah-kabilah Arab ketika itu. Itu semua kesan daripada dakwah Nabi SAW. Jadi mereka menerima.
Yang ketiga, saytaratul Islam ala ajza'i jazirah Arabiyah wa irja'iha wa basatul nufuzi Islami al-kamil. Dan dari segi penguasaannya, kerajaan Islam Madinah berjaya menunjukkan kekuasaannya yang kuat lah di sebahagian ataupun di kawasan Hijaz. Di sebahagian daripada sebenarnya tanah Arab itu adalah menjadi kawasan yang dipimpin ataupun diperintah, ditadbir oleh Nabi SAW. Maka kat situ mewujudkan satu apa disebut sebagai sebuah kerajaan yang berdiri stabil lah. Jadi orang akan ingat ataupun bahasa kita panggil establish lah. Sebuah kerajaan yang establish, sebuah kerajaan yang stabil. Itu merupakan satu benda yang menjadi kita kata bukti lah, kesan daripada kedatangan delegasi tersebut. Yang keempat, asbahatil Madinah asimatul jazirah Arabiyah wa markazun siyasiyan haman la yumkin tajahalah. Yang satu lagi kita dapat lihat apabila kedatangan delegasi-delegasi ini berjumpa dengan Nabi ke kota Madinah, menunjukkan bahawa kota Madinah sudah menjadi ibu negara atau pusat pentadbiran kerajaan Islam Madinah itu sendiri, dan kota Madinah berjaya ataupun menjadi peranan sebagai pusatnya. Macam kita kan, kalau kita nak pergi ke sesebuah negara, kita mesti akan pergi ke ibu negara dia. Contohnya kita pergi negara luar, pergi ke negara apa, Mesir misalnya, kita pergi Mesir, mesti kita akan pergi ke Kairo. Kenapa? Kerana di Kairo ni banyaklah pejabat-pejabat kedutaan negara kita di sana. Sama lah juga macam apa utusan yang datang ke kota Madinah tu. Kota Madinah tu dah menjadi pusat kepada kerajaan Islam yang dipimpin Nabi. Maka kota Madinah tu dah berperanan sebagai ibu negara kerajaan Islam ketika itu. Yang kelima, tafawatu ta'sil da'wah fi nufuzil Arab bainal bi'atin wa ukhra. Maka yang terakhir, orang-orang Arab sendiri pun telah terkesan dengan kita kata mula tertarik dengan suasana dakwah kan, fi nufusil Arab, maksudnya ta'sil dakwah fi nufus, orang Arab ni pun sendiri sudah merasakan ni kesan daripada dakwah tu lah kan. Kita kata sebabkan kesan daripada pelaksanaan dakwah Nabi itu, mereka orang Arab ni dah mudah untuk menulis dan menyebarkan pula kepada bangsa yang lain. Inilah apa yang kita dapat lihat kesan daripada kedatangan delegasi itu, yang mana mereka datang bukan sahaja dapat berjumpa dengan Nabi, mereka datang juga menyebarkan lagi dakwah Islam apabila mereka pulang ke negara masing-masing. Okey. Kemudian kita masuk pada tajuk berikutnya, iaitu Hajj Abi Bakr radhiyallahu anhu bin Nas. Masa ni Nabi SAW belum lagi buat haji wida, tapi pada tahun 9 Hijrah, Abu Bakar As-Siddiq memimpin umat Islam pergi menunaikan haji. Lam yahujju Rasul SAW amul fathi walakinahu a'tamara faqat. Maka pada tahun pembukaan Mekah itu, Fatu Mekah, Nabi SAW tidak mengerjakan haji pada tahun tersebut. Sebaliknya, baginda hanya melakukan umrah sahaja. Wa amara Abu Bakr radhiyallahu anhu alal hajjin, tetapi Nabi SAW memerintahkan Abu Bakar untuk memimpin jemaah haji pergi tunaikan haji ketika itu. Fakhraja fi Zilhijjah ila Makkah ala ra'su 300 min sahabah wa ma'ahum 20 badanah. Kemudian maka keluarlah Abu Bakar Siddiq bersama para sahabat, jumlahnya 300 orang sahabat. Kan, 300 orang pergi keluar pada tahun ke-9 Hijrah itu, pergi untuk menunaikan haji. Wa nuzilat suratil Bara'ah At-Taubah yaumun nahar. Sudah turun surah At-Taubah pada hari nahar. Hari nahar ni hari raya lah, hari Korban, 10 Zulhijjah. Fa'asala Nabi SAW Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bi risalah ila an-nas yawm al-hajj mufadaha la yadkhul jannah illa nafsan mu'minah wala
yatufu bil baitil aryan wala yahujju ba'da amin musyrik man kana bainahu wa baina Rasulullah adan fa'ahidahu ila muddatih. Kemudian ketika itu jugalah apabila turunnya surah Al-Taubah, Nabi mengutuskan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan satu surat pergi bawa kepada jemaah haji yang ketika itu sedang berkumpul di Arafah dan menyampaikan pesanan yang bermaksud la yadkhulul jannah illa nafsun mu'minah, tidak akan masuk ke dalam syurga melainkan jiwa-jiwa yang beriman. Kan maksudnya ni pesan Nabi lah. Wala yatufu bi baiti aryan, janganlah kamu bertawaf di Kaabah dengan keadaan tidak bertelanjang, yang dalam keadaan tidak berpakaian, telanjang. Kerana apa? Bertawaf di Kaabah dalam keadaan telanjang itu adalah satu adat pada zaman jahiliah. Mereka telanjang, yang kebanyakannya orang yang miskin lah. Mereka orang yang orang badui yang tak mampu ni, bukan bangsawan, mereka terpaksa tawaf seperti itu. Dan menjadi amalan lah ketika itu. Wala yahujju ba'dal an musyrik, dan tidak ditunaikan dan tidak boleh menunaikan haji. Wala yahujju ba'dal an musyrikan. Maksudnya selepas setahun, kita kata maksudnya selepas setahun barulah boleh menunaikan haji kembali. Pertama kita kata orang musyrik ni dah tak boleh join mengerjakan haji pada tahun hadapan. Kenapa? Kerana pada ketika itu boleh jadi orang yang belum masuk Islam pun ada juga ikut serta dengan para sahabat menunaikan haji, tapi dengan cara mereka sendiri. Jadi Nabi larang tunaikan haji dengan cara musyrik, tapi mesti kena ikut manasik haji yang telah ditetapkan oleh syarak. Wa man kana bainahu wa baina Rasulullah ahdan. Ini Nabi pesan, siapa yang ada janji dengan Nabi SAW, maka hendaklah tunaikan ataupun hendaklah terselesaikan tempoh perjanjian tersebut. Ini pesan Nabi SAW. Thumma ba'asa Abu Bakar radhiyallahu anhu rijalan yunadu finnas. Kemudian Abu Bakar pun mengutuskan seorang lelaki dan dia berseru, wa kana hadza nida bimusabati i'lani nihayatil wathaniyah fi jaziratil Arab. Dan Nabi Abu Bakar Siddiq memutuskan orang untuk melaungkan ataupun menghebahkan, menyeru bahawa berakhirlah kita kata zaman jahiliah ataupun zaman penyembahan berhala di semenanjung tanah Arab. Kerana Islam dah tersebar, maka Islam menggantikan amalan-amalan jahiliah yang berlaku sebelum itu. Haji wida. Barulah selepas itu barulah Nabi SAW menunaikan haji buat kali pertama dan terakhir. A'lana Nabi SAW azmihi ala haji fi ami ashira hijri. Nabi SAW menunaikan haji akhirnya pada tahun ke-10 hijrah, ataupun 1 tahun sebelum Nabi wafat. Kan? Fataqata'an nas min arja'i jazirah Arabiah lil haji mahu, maka berbondong-bondonglah manusia datang nak ikut bersama dengan Nabi SAW mengerjakan haji, hatta balagha adadul muslimin mi'atu alfin aw yazidun, sehingga jumlahnya mencapai 100,000 orang dan lebih ramai. Ja'u li yanalu syaraful haji ma'an nabiyul karim, datang semua datang nak mendapat kemuliaan menunaikan haji bersama dengan baginda. Wa kharaja Rasul fi Madinah, Nabi SAW keluar daripada kota Madinah, khamsin baki min Zulqa'dah, pada 25 Zulqa'dah Nabi keluar daripada kota Madinah. Wa akhaza ma'ahu jami'i nisa'ihi, dan baginda membawa semua para isteri baginda ummahatul mukminin. Wa saqa ma'ahu al-hadi, dan bersamanya Nabi juga bawa haiwan-haiwan untuk dikorbankan, haiwan ternakan. Falamma balagha Zulhulaifah, sampai Zulhulaifah,
Salla asri raka'ataini wa bata huna. Sampai Zulhulaifah, Nabi SAW solat 2 rakaat asar dan singgah sebentar di sana. Summa irtasala, kemudian Nabi mandi di situ, wa shalla zuhri raka'ataini, kemudian menunaikan solat zuhur 2 rakaat, wa ahalla bil haji wal umrah fi musalatan wa qarnin bainahuma wa saqal hadiyu min Zulhulaifah wa amara man kana mahu an yahlul kama ahalla falamma qaraba min Makkah bata bi Zitwa. Kemudian Nabi berjalan lah, Nabi teruskan perjalanan sehingga Nabi kata wa halal bil haji wal umrah. Nabi tahalul haji dan umrah. Kemudian apabila sampai ke Zulhulaifah, kata Nabi teruskanlah manasik hajinya sehinggalah Nabi sampai kepada kota Mekah. Thumma dakhala Mekah, bila sampai ke kota Mekah selepas solat fajar, selepas solat subuh, wa adda manasikal umrah, Nabi menunaikan manasik umrah. Nabi lakukan umrah terlebih dahulu, iaitu tawaf sa'i pada hari ke-8 Zulhijjah, wa yaumu tarwiyah. Tuwajihu ila Mina, kemudian baginda bersama rombongan menuju ke Mina dan tinggal ataupun kita menginap di sana. Dan pada waktu subuh esokkan harinya baginda terus ke Arafah. Walamma waqafa fi Arafah, ketika mana baginda berwukuf di Arafah, baginda berkhutbah daripada menyampaikan khutbah kepada seluruh jemaah yang ada ketika itu. Maksudnya kalau kita lihatlah perjalanan haji yang baru-baru ni kan, kita kata al-hajju Arafah. Ada satu hadis mafhumnya haji itu adalah Arafah. Pemuncak kepada ibadah haji adalah wukuf di Arafah. Semua umat Islam atau seluruh jemaah haji akan berwukuf ataupun menetap sekejap di padang Arafah itu. Ramai orang, ramai jutaan manusia ada di situ. Itu kita kata sebuah satu kita kata simbol lah. Kita kata berada di padang mahsyar. Dan ketika itu Nabi SAW julung kalinya berkhutbah di Arafah. Dan ketika itu firman Allah Ta'ala pada surah Al-Ma'idah tu turun, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan bagi kamu agama kamu dan aku lengkapkan ke atas kamu nikmatku dan aku redha kepada kamu Islam sebagai agama. Itu ayat yang terakhirlah diturunkan kepada Nabi. Wa qad ta'allama al-muslimun manasikal haji minan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi al-hajjah al-mubarakah. Kenapa umat Islam ramai datang berbondong-bondong ikut Nabi? Semuanya nak tahu bagaimana pelaksanaan haji itu terus daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana haji dia waktu itu tak ada satu panduan lah. Kita kata tak ada satu panduan yang jelas, manual lah kan. Jadi bila umat Islam datang ramai, maka mereka dapat mengikuti dan menyaksikan sendiri perlakuan haji itu seperti mana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kan? Manasik haji, khuzu minni manasikakum. Nabi SAW sabda, ambillah daripadaku manasik haji. Maksudnya apa yang Nabi buat ketika ibadah haji itu, para sahabat ikut satu persatu, step by step. Jadi itulah dia manasik haji sebagaimana yang dilakukan, dan semua umat Islam yang ada ketika itu secara kita kata jamaahnya lah mengikuti perbuatan yang sama. Jadi itulah dia sampai sekarang ibadah haji kita dilakukan seperti itu. Maka kat situlah timbul bila turunnya ayat tadi soal Maidah, timbullah satu desas-desus mengatakan bahawa inilah kali terakhir lah kan, ataupun kita kata penghujung hayat Nabi SAW. Nabi akan dipanggil oleh Allah Ta'ala. Itu. Jadi ramailah bila ayat itu turun, para sahabat macam-macam lah meninggalkan reaksi yang pelbagai. Kemudian antara lain khutbah yang Nabi sampaikan ataupun poin-poin khutbah yang Nabi sampaikan ketika Haji Wida' itu, Nabi sebut inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum kahurmati yaumikum haza fi syahrikum haza fi baladikum haza.
Ni antara yang Nabi pesan. Sungguhnya darah kamu, harta kamu adalah haram ke atas kamu semua sebagaimana haramnya hari ini dan bulan ini dan tempat ini. Kan? Nak kata apa? Nabi pesan dalam khutbah wida itu, darah-darah umat Islam ini haram untuk ditumpahkan. Maksudnya hurmatud dam. Tak ada tanpa sebab-sebab yang membolehkan darah itu ditumpahkan, maka berdosa lah. Membunuh lah istilahnya kan. Tak boleh. Sesama Islam haram untuk membunuh sesama Islam. Kan? Melainkan ada sebab-sebab yang membolehkan darah itu ditumpahkan. Seperti ada hukum hudud kan. Ala inna kullu syai'in amru jahiliyah tahta qadamai hataini mawdu'un. Segala perbuatan-perbuatan ataupun amalan-amalan jahiliyah itu telah dibatalkan. Wa dima'u jahiliyah mawdu'ah. Juga darah-darah yang ditumpahkan pada zaman jahiliyah pun dah dimansuhkan, mawdu'ah, ditolak. Wa aina awalud dam adha'u min dima'ina damu ibn Rabi'ah bin Harith. Rabba jahiliyah mawdu'un awwalu adha'u rabbana Rabba Abbas bin Abdul Muttalib fa'inahu mawdu'un kulluh. Maka semuanya kata mafhumnya segala berkaitan perjanjian ataupun pertumpahan ataupun ialah kita kata urusan-urusan yang pada zaman jahiliah itu telah dibatalkan. Wattaqullaha fi nisa'i fa'inakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Nabi sebut bertakwalah kepada Allah, kepada isteri kamu, kepada kaum wanita lah kan. So, Nabi pesan suruh jaga. Ini sebagai satu amanat Allah. Wa inna lakum alaihinna alla yuwata'unna farsyakum ahadan takrahunah. Kita kata janganlah dilakukan. Wa inna lakum alaihinna illa. Maksudnya ketaatan ni ataupun kasih sayang diberikan kepada seorang wanita itu adalah wajib diberikan, melainkan kalau wanita itu atau isteri itu membawa masuk orang yang kamu tak sukai, kan? Maksudnya curang lah. Fa'in fa'al zalika fadribuhunna darban ghaira mubrah. Maka Nabi pesan kalau wanita atau isteri itu lakukan seperti itu, maka dihukum sebatlah. Walahunna alaikum rizquhun wa kiswatuhum bil ma'ruf. Dan pada isteri juga kita berhak untuk menerima rezeki, nafkah, pakaian dengan baik. Nabi pesanlah kan suami isteri. Wa ini qad taraktu fikum ma lan tadillu in asatu tasim bihi. Aku tinggalkan kepada kamu tidak akan sesat bagaimana kamu berpegang kepadanya, iaitu kitabullah. Itu kitab Allah. Wa antum tas'aluna anni fama antum qailun. Jadi apabila kamu bertanya tentang aku, maka apa yang kamu katakan? Qalu nashhad annaka qad balaghta risalat rabbi wa addaitu wa nasahta li ummatik. Andai kata kalau ada orang tanya apa yang Muhammad telah lakukan, maka jawablah kamu semua, kami bersaksi bahawa kamu iaitu Rasulullah telah sampaikan risalah ini dan menunaikan amanahnya. Faqala bi isba'ihi as-sababatin yarfa'uha ila as-sama' wa yankithuha ila an-nas. Allahumma ashhad, Allahumma ashhad. Setelah Nabi mendengar para sahabat atau jemaah umat Islam itu mengatakan kami telah bersaksi yang tugasan Nabi telah disampaikan dengan baik, dan Nabi pun mengangkat tangan ke langit dan mengatakan, Ya Allah saksikanlah, Ya Allah saksikanlah, Ya Allah saksikanlah. Ini merupakan detik-detik yang khutbah terakhir lah pada ketika itu. Ramailah, sama juga dia menjadi jelaslah menandakan bahawa itu adalah petanda Nabi SAW akan meninggalkan umatnya. Okay. Talkhisu khutbatul wida' Rasul. Okay, jadi apa yang kita dapat poin penting yang ada dalam khutbatul wida'? Yang pertama, i'lanu an hukukil muslim wa annahu muharramud dam wal malu wa irdi. Dalam sini Nabi pesan akan pengharaman ataupun tak boleh ditumpahkan darah umat Islam, baik hartanya tak boleh dirampas sesuka hati, nyawanya kan. Harta dia apa saja yang dimiliki oleh kaum muslim tidak boleh dirampas ataupun diambil sesuka hati. Kemudian
tahrimu zulmi wa riba wa kullu adati jahiliyah ad-darah. Mengharamkan kezaliman yang berupa riba, segala amal adat jahiliyah diharamkan. Yang ketiga, hukukun nisa, hak-hak wanita, wal amru bi'atirafu biha, dan pengiktirafan kepada hak wanita tersebut, wa ada iha, dan menunaikan hak tersebut, terutamanya hak suami pada isteri dan suami. Tahrimu wasiyatul lil waris, tak boleh beri wasiat kepada waris, kerana waris memang dapat harta pusaka ataupun harta warisan. Wasiat itu lebih kepada orang yang bukan sebagai ahli waris. Tahdhiru minal kazbi ala Rasulullah, beringatan supaya tidak mendustakan Rasulullah. 6. Wasiatu bi'atisam kitabillah wa sunnah, wasiat pesanan untuk berpegang kepada Al-Quran dan sunnah. 7. As-sam'u wa ta'ah, patuh dan taat liwalati amri muslimin, pada pimpinan kaum muslimin, mahma kana hasbuhum wa launuhum, tidak kira apa nasabnya ataupun keturunannya, patuh kepada pemerintah Islam. Yang terakhir, tafadulu bainan nas yakun bittaqwa wal amal salih faqat. Kelebihan umat manusia itu hanyalah ada pada takwa dan amal soleh saja, bukanlah nasab, bukan keturunan. Okey. Kemudian kita masuk kepada tajuk yang berikutnya, iaitu Tajahizu Jaishu Usamah radhiyallahu anhu. Okey, tadi pertama peristiwa Amul Wufud, Amul Wufud Tiusa pada tahun 9 Hijrah, Nabi menerima delegasi. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq menunaikan haji bersama 300 orang sahabat pada tahun 10 Hijrah. Kemudian pada pada waktu yang sama juga, kemudian 11 Hijrah, Nabi SAW menunaikan haji. Setelah Abu Bakar menunaikan haji, Nabi pun menunaikan haji wida. Haji wida pada tahun ke-10 Hijrah. Tahun ke-9 tadi Abu Bakar, tahun ke-10 Nabi menunaikan haji pada Zulhijjah. Itulah haji wida, haji perpisahan yang terakhir. Kemudian selepas Nabi balik daripada menunaikan haji, Nabi mempersiapkan satu pasukan tentera yang dipimpin oleh seorang anak muda, anak kepada sahabat yang terkenal, Zaid bin Harithah, iaitu Usamah bin Zaid. Okey. Ini sebelum Nabi wafatlah, Nabi sempat mempersiapkan pasukan tentera tersebut. Okey, ini kita ambil rehat sekejap, 5 minit. Saya nak minum air sekejap. Okey, sambung sekejap lagi.
Okey. Baik, kemudian kita sambung. Tajhizu Jaisyun Usamah radhiyallahu anhu. Tajhiz. Nabi mempersiapkan pasukan tentera, satu pasukan tentera yang akan dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Bada'a Rasul sallallahu alaihi wasallam fi tajhiz jaish ila Syam. Nabi mula mempersiapkan satu pasukan tentera untuk ke Syam. Ba'da audatihi min hajjatul wida, setelah Nabi kembali daripada haji wida, bi syahrain aw akthar, maksudnya 2 bulan setelah Nabi balik haji, Nabi persiapkan pasukan tentera. Wa ja'ala alaihi Usamah bin Zaid bin Harithah. Nabi menjadikan Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu sebagai ketua. Walladzi kana lam yatajawazu 18 tahun umurnya. Tak sampai 18 tahun. Maksudnya muda lah menjadi ketua tentera. Wa amarahu an yatawajjahu ila al-Balqa wal Falastin liyuhrabu bidzalika Rum wa yu'idu thiqatun ila qaba'in Arabiyyah wa ala hududi syimaliyah. Tujuannya adalah untuk mereka pergi ke Palestin dan Balqa di Syria atau di Jordan untuk menyerang tentera Rom dan sekaligus mengembalikan kepercayaan kabilah Arab yang berada di sepadan utara sebenarnya tanah Arab itu, biar supaya menunjukkan isyarat kepada Rom bahawa Islam masih lagi kuat. Kerana orang Rom ni suka menceroboh lah kan. Wa la yazunu ahadan ana Islam yatakhala an atba'ihi wa la yuhasabu man yata'adda alaihim, supaya untuk menangkis dakwaan yang mengatakan umat kerajaan Islam ni mengenepikan atau meminggirkan pengikutnya. Sebab ada orang kabilah Arab yang baru masuk Islam ni, dia duduk di sepadan Rom. Jadi mereka ni menjadi mangsa lah kepada serangan-serangan Rom itu. Jadi sebagai menunjukkan bahawa kerajaan Islam Madinah tak tinggalkan mereka, maka Nabi hantar pasukan tentera untuk membantu ataupun melindungi kawasan tersebut. فَتَجَهَّزَ النَّاسُ فِيهِمْ الْمُهَاجِرُونَ وَأَنْصَارُ كَانَ مَعَهُ أَبُو بَكْرَ وعمر رضي الله عنه بلغ عددهم 3,000 orang tentera yang berjaya dihimpunkan dan dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Okay. Tetapi tidak kita kata setelah ada pandangan mengatakan pasukan tentera itu sudah dihantar keluar ataupun sudah keluar daripada kota Madinah lah. Kemudian Nabi SAW pun mula sakit. Alam al-marad bi Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'da audatihi min hajjatul wida. Kemudian ketika itu Nabi SAW mengalami sakit, ditimpa sakit setelah haji wida. Wa kana bid'u syakawahu fi baitil Maimunah ummul mukminin radhiyallahu anha. Nabi mengadu sakit itu ketika berada di rumah Ummul Mukminin Maimunah. Wa sahha fil Bukhari aidan anna syakwahu ibtada'at munzul am sabi'. Ada satu riwayat daripada Bukhari menyatakan bahawa Nabi SAW sudah mula mengadu sakit pada tahun ke-7 Hijrah lagi, ketika mana pembukaan Fathu Khaybar. Ba'da an tanawalu qit'atun min syatin masmumah qadamatha lahu zawjatul Salam bin Mishkam al-Yahudiyah. Jadi pada pembukaan Khaybar itu, setelah Rasulullah dan para sahabat berjaya membuka Khaybar, ketua orang Yahudi di situ, Salam bin Mishkan, dia mengaku kalah lah. Tetapi isteri kepada Salam ni, dia merancang untuk membunuh baginda. Caranya adalah dengan memberikan baginda makan kambing ataupun peha kambing yang diracun. Nabi pun makanlah. Nabi makan, dan boleh jadi mungkin itu punca dia, terkesan menyebabkan Nabi sakit. Waqad talaba sallallahu alaihi wasallam min zawjatihi an yamarda fi baiti Aisyah ummul mukminin. Baginda pun minta untuk berehat di rumah Ummul Mukminin Aisyah. Wa indama hadaratil maut kana mustanidan ila sadri Aisyah radhiyallahu anha, kana yadkhulu yadahu fi ina'il ma' fayamsahu wajhahu min shiddatil hama yaqulu la ilaha illallah innal lil mauti sakarat. Kemudian ketika itu Nabi merasakan
panas badan baginda mencelupkan tangannya dalam bekas dan menyapu muka baginda sebab ialah rasa panas lah badan, sambil mengatakan, menyebut la ilaha illallah innal lil mauti sakarat. Sebenarnya kematian itu ada sakarat, sakitnya. Wa khazafu Rasulullah bahta wa huwa yaqulu ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim wa yaqulu Allahumma ighfirli warhamni warhaqni bil rafiqil a'la. Bunda akhirnya baginda pun wafat sambil mengucapkan Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni bi rafiqil a'la. Pertemukanlah aku dengan rafiqil a'la, Allah Ta'ala. Kerana baginda pun wafat. Wa qubida sallallahu alaihi wasallam hina ishtadda duha, ketika mula masuk duha esokkan harinya baginda pun diwafatkan di bilik wa ra'su fi hajri radhiyallahu anha fi yaumil isnin, pada hari Isnin Thani Ashrah 12 Rabiul Awal pada tahun Amal Hadi Ashrah 11 Hijrah. Warathahu sallallahu alaihi sahabi Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu. Kemudian seorang sahabat Nabi bernama Hasan bin Sabit meratapi ataupun berduka cita terhadap peristiwa ini. Beliau melantunkan bait-bait syair, sedihlah, macam sedih. Fabaka Rasul sallallahu alaihi wasallam ya ainal ibrah wala a'rafannaka dahrun dam'aka yajmad وما لك لا تبكين ذا نعمة التي على الناس منها سابرة يتغمد فجود عليه بالدماء وأولي لفقر الذي لا مثيل له دهر يوجد وما فقد الماضي مثل محمد ولا مثيل له حتى القيامة يفقده. Ini menunjukkan maksudnya. Saya tak nak terangkan, saya tak nak terjemahkan satu persatu lah. Ini syair Arab, tapi mafhumnya ataupun maksudnya secara ringkasnya adalah Hasan bin Sabit meluahkan rasa kesedihannya sehingga fabaka, sehingga beliau seolah mengatakan, nangislah wahai mata, menangislah sepuas-puasnya kan. Kita kata Nabi dah tak ada kan, jadi menangislah, supaya menangislah sesungguh-sungguhnya. Kerana kata wala mathila lahu hatta qiyamah, tiada lagi orang yang seperti Nabi SAW di dunia ini sehinggalah hari kiamat nanti bertemu kembali dengan baginda. Ini sedihlah ya. Akhirnya baginda pun SAW pun wafat. Jadi ingat tarikh wafat Rasulullah 12 Rabiul Awal waktu duha tahun ke-11 Hijrah. Kemudian yang terakhir al-ibru wal-izzah, apa pengajaran dia? An yakunal maut nihayatul kulli insan, kematian itu menjadi penamat kepada semua manusia. Mahma tala umrih, walaupun panjang usianya, wa mahma kana mauqi'atu minal hayah, ataupun tak kira apa jua peristiwa yang berlaku. Wa tilka sunnatul hayati kama abara anhal Quran, itulah sunnah kehidupan sebagaimana yang diceritakan oleh Al-Quran. Kedua, masyru'iyatu raqiyah ta'wiz ala an takuna bi kalamillahi ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi yang wa an yu'taqada anna rafiq la tu'atharu bi zatihi bal bi zatillahi ta'ala. Ruqiyah, boleh ruqiyah. Boleh masyru'iyat ruqiyah, dibolehkan untuk beruqiyah macam Nabi SAW meruqiyah dengan kalimah la ilaha illallah ketika baginda sakit. Boleh. Kalau kita tak sihat, sebut nama Allah Ta'ala, bacakan ruqyah. Kemudian yang ketiga, bayani fadlu Abi Bakr As-Siddiq indama asarra Rasulullah SAW ala ayya umun nas. Ketika menunjukkan ataupun menceritakan kita kelebihan Abu Bakar As-Siddiq, yang walaupun beliau sedih, tapi beliau berjaya menenangkan para sahabat ketika itu. Boleh kata sahabat-sahabat lain semuanya bersedih, tak boleh mengawal perasaan. Keempat, thabatu Abi Bakr radhiyallahu anhu wa syaja'atihi yaumul wafati Rasulullah SAW wa tadhkirihi bima ja'a al-Quran dalilun ala ahliyatihi lil khilaf. Kemudian keupayaan Abu Bakar Siddiq untuk menjelaskan itu dan mengingatkan umat Islam tentang, kita kata, baginda pun wafat, mengembalikan kesedaran para sahabat ketika itu, menjadi satu buktilah bahawa Abu Bakar ini berkeahlian, berkeupayaan untuk memimpin umat Islam yang ketika itu sedang sedih.
semua orang dengar cakap Abu Bakar, maksudnya Abu Bakar ni boleh jadi pemimpin lah kan selepas baginda SAW. Itu apa yang kita boleh ambil iktibar lah daripada peristiwa kewafatan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah dia. Ni kita kata lokasi ataupun pintu gerbang atau pintu yang menempatkan makam Rasulullah SAW. Ditulis kat situ ayat Quran, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin sallallahu alaihi wasallam. Ni dia makam Rasulullah. Kita berdoa lah selawat banyak-banyak kepada baginda. Kita berdoa supaya diterima untuk berziarah bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey, baiklah, selesai untuk kuliah pada kali ini. Jadi saya harap boleh tonton kuliah ini pada waktu kelas nanti. Dan jangan lupa siapkan tugasan. InsyaAllah saya harap untuk kuliah yang terakhir kita dapat berjumpa secara langsung lagi lah. Minggu ni pun tak dapat juga. Kemudian minggu depan sempatlah dan kita berjumpa secara langsung. Baik, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.